Kata apa? Mana ala makna ittafa. Tapi ulama kita ittafa makna tinggi ya tanzih pula. Tinggi bukan makna tepat. Bukan makna jihad. Pertama ngaji tinggi bukan patah pocaknya tu dah. Tak gitu. Budak ni ngaji tinggi ni. Tinggi ngaji pocaknya ni mana? Ada dia panggil kecek tinggi. Kadang-kadang duduk di bawah ni ya, tapi yang ni kelas tinggi ni. Panggil bahasa kecek. Subhana rabbiyal a'la. Allah Maha tinggi. Tinggi ya layak dengan dia. Subhana rabbiyal azim. Allah yang Maha besar. Besar yang layak dengan dia. Itu panggil takwil ijma. Salah dia tak mengarung lagi. Itu panggil salah usul lah. Tinggi lah orang rendah tu jihad. Dia kita tak mengerti makna istiwa tu. Kelimah istiwa tu kelimah kesamaran. Ada makna juluh, ada makna istaqarra, ada makna samu. Tu hak ulama bagi lapak istiwa tu dekat-dekat dengan 15 makna. Apa itu kalau ulama salah, istiwa yang layak dengan dia. Bijalalin layak dengan kebesaran Tuhan. Ya la na'lamuha, tak boleh kita tahu. Serah pada Allah 100%. Tapi bukan berjihad, bukan bertepat atau panggil tanzih. Patut tafwid. Kanan tafwid serah. Istiwa serah. Makna tak tahu. Patut tanzih, menyuci. Ini. Lepas pada serah, Tuhan tidak berjihad, Tuhan tidak bertepat. Itu panggil tanzih. Istiwa apa makna? La na'lamuha. Alih serah pada Allah. Dia panggil tafwid. Tafwidun dalam Arab panggil. Bahasa kita serah ke makna tu, makna istiwa tu kepada Allah lah yang mengetahui. Tapi Allah Az-Zahir kaedah dia. Az-Zahir, zahir mana? Mana juluh, mana duduk, mana istaqarra, mana tak tu bukan murad. Apa mana? Tafwid, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. 100%. Kerana ayat mukan ada. Ayat mukamah ada. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Klik mai sini. Klik mai ke mak ni. Ayatul muhkamat hunna ummul kitab. Mak kita. Kena klik macam orang mak.